Simpan duit ke simpan emas, dua-dua ada kelebihan dia, dua-dua ada kelemahan. Emas yang macam ni adalah aset untuk jangka panjang. Untuk 2 tahun dan ke atas. Sebab apa? Sebab kalau untuk 2 tahun dan ke atas, emas yang macam ni lebih untung. Sebab kenaikan harga emas ni secara purata 10% setahun. Walaupun emas ni dia tak ada dividen, tapi untung dia kenaikan harga tu lebih tinggi berbanding dividen yang kita dapat dalam bentuk duit. Tapi simpan duit ni kelebihan dia untuk jangka pendek. Kalau perlu pakai duit, at least kita boleh guna duit. Kita tak perlu nak jual emas. Duit ni kelebihan dia untuk berlaku kecemasan. Contohnya, perlu pakai duit ataupun untuk guna belanja tahunan. Road tax kereta, belanja anak sekolah, belanja raya, kita boleh letak dalam bentuk duit. Dapatlah setahun dividen 3 ke 5%. Sebab simpan duit dalam ni risiko rendah. Kita letak saja duit, kita tak perlu risau. Tapi kalau nak untung lebih tinggi, simpan dalam bentuk emas. Kalau untuk jangka panjang, walaupun dia ada risiko hilang, risiko curi, tapi emas ni kecil je. Kita boleh sorok dekat mana-mana. Kalau tak belum banyak lagi, boleh sorok dekat rumah je. Kalau dah banyak, tak apa, boleh sewa safe deposit box ataupun tuan takut nak pegang dekat tangan. Walaupun kecil je emas ni sebesar 5 sen saja, tapi tuan boleh letak saja dalam akaun Masgap, tak ada cas simpanan, letak saja dalam tu, nanti dah ready baru keluarkan. Jadi nak ada akaun Masgap, kita boleh menabung serendah 100 ataupun 1 gram. Dekat video saya tu, boleh follow saja step by step.